Baru ni saya jumpa satu kawan, dia kata dia bawa hujah selingan banyak sangat. Dia bawa hujah Syiah. Dia kata Osman ni kurang banding dengan sahabat yang lain. Sebab masa Hudaibiyah dia tak ikut. Dia tak ada dalam Hudaibiyah. Nabi puji orang yang pergi Hudaibiyah, dia tak ikut Hudaibiyah. Sebenarnya Hudaibiyah tu berlaku sebab Osman. Sebab dia ditahan oleh Quraisy, tersebar berita kepada orang Islam yang Osman telah pun dibunuh. Dan mereka bersumpah setia untuk mempertahankan, tuntut bela di atas darah Osman. Dan Nabi letak dua tangan, satu untuk Nabi dan satu lagi untuk Osman. Hudaibiyah tu berlaku kerana Osman. Ini sebodoh-bodoh hujah Syiah. Saya tak makan lagi, saya lemak. Oh, okay. Mungkin berkemungkinan untuk berhadapan dengan umrah yang terhalang. Apakah maksudnya kita berhadapan dengan okey. Ada dua isu, ada dua jalan keluar. Oh, pergi mana adik? Saya pelan-pelan jatuh kopi. Okey. Okey. Satu, pernah para sahabat Nabi ketika Hudaibiyah, mereka niat nak pergi menunaikan umrah. Tapi perjalanan itu dihalang oleh Quraisy. Quraisy tak bagi masuk. Dan mereka pergi pun bukan berperang. Mereka hantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk pergi berbincang. Baru ni saya jumpa satu kawan, dia kata dia bawa hujah selingan banyak sangat. Dia bawa hujah Syiah. Dia kata Osman ni kurang banding dengan sahabat yang lain. Sebab masa Hudaibiyah dia tak ikut. Dia tak ada dalam Hudaibiyah. Nabi puji orang yang pergi Hudaibiyah, dia tak ikut Hudaibiyah. Sebenarnya Hudaibiyah tu berlaku sebab Osman. Sebab dia ditahan oleh Quraisy, tersebar berita kepada orang Islam yang Osman telah pun dibunuh. Dan mereka bersumpah setia untuk mempertahankan, tuntut bela di atas darah Osman. Dan Nabi letak dua tangan, satu untuk Nabi dan satu lagi untuk Uthman. Hudaibiyah tu berlaku kerana Uthman. Ini sebodoh-bodoh hujah Syiah. Osman ni kuranglah sikit banding dengan Ali dan sahabat lain sebab dia tak pergi Hudaibiyah. Ini hujah paling bodoh. Hudaibiyah tu berlaku sebab dia. Kalau tak ada dia, tak ada lah Hudaibiyah. Okey, cerita pasal Hudaibiyah. Mereka pergi nak menunaikan umrah. Perjalanan itu terhalang. Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk sembelih kambing. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kamu terhalang, apa yang mudah daripada binatang sembelihan kamu sembelih kambing. Kalau terhalang. Apabila Nabi SAW arahkan sahabat untuk buat begitu, sebahagian daripada kebanyakan mereka tak mau sembelih. Kita datang nak buat umrah. Kalau kita nak lawan pun kita mampu lawan, kenapa nak sembelih? Tak mau buat. Sampailah akhirnya Nabi SAW yang sembelih dahulu. Dan para sahabat tengok dan dia ikut. So ini satu penyelesaian lah. Kalau terhalang, sembelih kambing. Niat hadiu, sembelih kambing. Ulama ada khilaf lah tentang mesti di tanah haram ataupun di luar dan sebagainya. Cuma dalam kes tu para sahabat buat ketika mereka berada di situ, boleh buat di luar. Jadi sembelih kambing satu. Okay. Pilihan yang kedua adalah boleh niat bersyarat sebelum dia masuk siap-siap. Untuk perempuan yang akan datang, dia tak tahu nak datang haid ke tak datang haid, boleh jadi datang, boleh jadi tak datang, dia boleh niat bersyarat. Fa mahalli minal ard haitsu habastani. Aku niat nak masuk ihram, tetapi ihram ini kalau ada yang menghalang, aku keluarlah daripada ihram ini. So kalau dia boleh niat bersyarat, perkara yang menghalang dia tu berlaku, keluarlah dia daripada ihram dan dia tak perlu untuk sempurnakan ibadat dia. Jadi untuk balik kepada soalan ni, ada dua penyelesaian. Kalau dia memang sangkakan halangan itu akan berlaku, dia boleh niat bersyarat siap-siap. Kalau halangan itu tanpa disangka-sangka, dia nak masuk ke Mekah, pada ketika itu apa yang berlaku sekali lah. Pergi dah sampai, dah mula ihram, kemudian tak dapat buat. Dalam keadaan itu, dia boleh balik semula dan juga bayar hadiah. Tapi ini hanya berlaku apabila dia dah niat ihram lah. Kalau dia nak pergi kat sini, kalau border Saudi, nak masuk border Saudi, tiba-tiba kereta dia rosak ke, dia patah balik, ini tak payah hadiah.
Dia belum ihram lagi, tak perlu. Hanya keadaan dia dah start ihram. Pada ketika itu, dua pilihan yang ada. Ketika ihram tu niat bersyarat siap-siap, ataupun setelah mereka telah pun masuk dalam ihram, ada halangan, sembelih kambing. Wallahu a'lam. Sembelih kambing dah cukur. Ya, Nabi sembelih kambing dan juga cukur. Cukur satu lagi, saya lupa sebut cukur. Sama juga apabila Nabi SAW suruh para sahabat cukur, mereka tak mau cukur. Sampailah Nabi SAW yang cukur dahulu kepala Nabi dan mereka pun cukur beramai-ramai. Rawi hadis menyebutkan kadu yaqtatilun. Hampir-hampir mereka nak terpotong kepala sebab semua orang berebut nak cukur kepala masing-masing. Apabila Nabi buat, mereka ikut. Okey, takat itu dulu